Student degree, withdraw duit sampai 250,000, kau tahu tak? Kalau nak jadi IB, kena tekan sini tau, jadi rakan kongsi. Ini IB. Kau tengok, aku punya dah terminated dah. Korang nak sangat tahu berapa gaji aku? Ramai gila nak sangat tahu. Kawan-kawan tanya, saudara mara tanya, jiran-jiran tanya. First time aku nak tunjuk dekat korang aku punya withdrawal. Ini gaji 3 bulan aku sebagai seorang full time trader sambil study. Jom aku nak withdraw sekejap. Korang tengok balance wallet aku sekarang ada berapa? 62k USD, RM250,000. Gaji jadi trader 250,000. Tapi ni gaji 3 bulan. So aku nak withdraw sekejap. Withdrawal aku guna crypto 62k USD Maximum untuk withdraw 30,000 USD. Aku sampai dah over maksimum dah ni. 3 kali withdraw, 30, 30 and 2 USD hantar. And ada 30,000 settle. 30,000 yang kedua. Next is 2k. 30k USD. Second 30k USD and third 2k USD. So total 62k USD aku dah withdraw. Student degree, withdraw duit sampai 250,000, kau tahu tak? Daripada zaman aku trade umur 16, time tu semua orang promote dekat Facebook. Channel semua 15 pip, 20 pip dah claim, kau tahu tak? Umur aku daripada umur 16 sekarang sampai dah 23, 24 dah. Marketing kau orang semua ni tak berubah. Aku tak faham betul lah. Apa yang kau suka sangat buat video rage bait kau orang tu? Aku relax je. Aku tunjuk daily life aku, tunjuk santai-santai. Kereta pun aku tak payah sewa. Kereta aku pun biasa-biasa je. Tutup tunjuk withdraw aku RM250,000. By the way, kalau korang kata ni duit IB kalau nak jadi IB, kena tekan sini tau, jadi rakan kongsi. Ini IB. Kau tengok, aku punya dah terminated dah. Tak buat IB, kau tahu tak? Kau bangun tidur, hari ni aku nak buat konten maki siapa pula. Woi, kau gaji kau RM2,000. Kau tengok aku tekan-tekan aku buat side income. Aku dapat RM10,000 trade je. Orang yang bukan trader tengok video kau, babi ni budak forex ni buat konten confirm. Kau janganlah buat konten macam MLM siap. Jadilah trader yang transparent, jadilah trader yang legit. Aku buat video ni nak bagi orang sedar, bagi orang semua buka mata bahawasanya semua siku yang kau tengok kat TikTok tu semua sama. Kalau dia IB, lepas tu dia nak cari orang bawah, dia ajar. Korang semua make sure korang buat konten, korang kena maki orang. Share siap, tolong lah. Make sure trading ni membantu korang. Tak perlu sampai mewah, cukup sampai dapat bantu apa yang kau tak cukup dalam hidup kau. Yang paling penting, ilmu dengan experience. Aku trade daripada umur 16. Tak pelik kalau aku mampu withdraw sampai 200,000. Modal kecil, ilmu kau banyak mana pun, profit kau akan kecil kan. Susah untuk kau grow. Yang modal besar pula, ilmu kau tak berapa banyak. Mostly aku follow saya tak kat Golden Boy Effect lah. Dah, aku tak nak berita banyak, kau tekan je link kat bio. Settle withdraw RM250,000.